cerita. Sisi gelap dalam industri yang pernah menghadapi? Banyak. Awal-awal zaman-zaman aku dulu kena casting. Ada time aku pergi sendiri. Bila aku bawa mama aku, kena reject. Dia ingat aku bila syuting pun bawa mama aku. Kenapa? Sebab niat dia tak elok. Kalau aku bawa mama, macam mana dia nak buat something kat aku? Macam mana nak ajak aku pergi karaoke? Macam mana nak ajak aku ke bilik? Contoh begitu. Tak masuk akal kan? Tapi itu berlaku. Okey, nak job, nak skrip. Skrip dah ada ni Zara. Jom jumpa saya dekat sini-sini. Mana karaoke? Banyak orang yang buat aku ni sekarang tak ke mana. Satu hari tu nak karaoke, pergi. Aku pergi dengan kawan aku. Bila kawan aku keluar, dia suruh keluar. Okey? Dia suruh buka baju. Aku larilah. Tapi bukan lari macam tu. Aku orang yang tenang, tak mudah panik sangat. Kalau aku panik pun aku still relax. Aku tahu cara macam mana nak lari dengan baik, which is orang tu tak akan mengejar aku. So aku cakap lah, aku nak keluar sekejap, kawan tadi ada ni tinggal barang. Aku tak patah balik dah. Dia cari aku, lepas tu aku terus block. Itu karaoke. Ini kawan-kawan artis yang kenal ajak aku ke hotel. Kita pun pergilah. Rupanya dekat situ ada lelaki-lelaki VIP.